minyak naik sebab kesan perang satu dunia terkesan. Tak boleh. Sebab kalau satu dunia terkesan, Sabah Sarawak kena sekali. Sebab Sabah Sarawak tu dalam dunia, atas bumi dan dalam Malaysia. Tuan-tuan dan puan, kenal ke siapa Muhammad ni? Saya ingat saya pernah tengok lah dia bergaduh dengan Jebat Musibat tu kan. Dua-dua pun musibat kan. Konon-konon hebat lah bercakap. Oh, macam pakar lah semua. Kau pergi repair motor sudahlah. Faham tak? Bukan aku nak hina kau kerja repair motor. Kau pergi repair motor je. Kalau kau nak cerita pasal keadilan, kenapa Sarawak, Sabah ni berada di bumi, berada dalam negara Malaysia, kenapa tak sama? Kau nak cerita pasal keadilan, kenapa tak adil? Semenanjung harga lain diesel, Sabah Sarawak harga lain. Kalau digabungkan Sabah dan Sarawak tu, dua negeri tu nak dibandingkan dengan Semenanjung, 1/2 Semenanjung tu Sabah dengan Sarawak tu. Ada satu tempat di Sarawak namanya Baram. Lagi sama besar lebih kurang Negeri Pahang. Satu parlimen sama besar Negeri Pahang. Korang tahu tak, berpuluh tahun rakyat Sabah Sarawak dengan jalan dia dalam pedalaman tu begitu teruk, begitu daif. Berpuluh tahun dah merdeka bersama dengan Malaysia, tetapi jalan dia masih teruk, masih tak terurus. Sampai hari ini, berterusan berpuluh-puluh tahun dia orang menghadapi jalan tanah merah, berlopak, hujan sampai tak boleh jalan. Aku nak tanya kau, rumah kau macam mana? Depan kedai kau macam mana? Masuk kampung kau jalan macam mana? Masuk pergi negeri kau jalan macam mana? Teruk-teruk jalan di Semenanjung ni masih boleh dilalui lah. Faham tak? Kereta Mercedes ke BMW ke tak laku di Sabah dan Sarawak lah. Mereka menggunakan pengangkutan 4x4 tau. Satu 4x4 tu penuh orang nak keluar ke mana-mana membeli ke barang keperluan. Engkau nak cerita adil? Engkau tengok jalan dekat Semenanjung, kau tengok jalan Sabah dan Sarawak. Berpuluh tahun mereka hadap lah. Engkau nak cerita pasal adil? Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orang yang kejam, waktu kalah PRN Sabah, dia dah samakan diesel dengan Semenanjung. Tak, dia tak buat. Kerana dia tahu kesusahan dia. Kerana dia tahu apa yang sedang berlaku di Sabah dan Sarawak. Engkau pernah pergi ke Sabah Sarawak? Ingat, rakyat Sabah dan Sarawak. Engkau muka ni. Inilah orang yang tak reti, tak ada hati nurani, tak tahu macam mana muka bumi negeri Sarawak, Sabah dan Sarawak. Nak cakap. Adil, engkau pergi kerja, pergi naik motor, boleh sprint test jalan lurus. Sana kau pergi sprint test lah dekat pendalaman. Kalau kau tak menyarap dalam hutan kelapa sawit. Berpuluh tahun lah. Ada rakyat dia maki hamun membandingkan dengan apa yang ada di Semenanjung. Fikir baik-baiklah. Berapa ratus ribu rakyat dia yang menggunakan diesel di Sabah dan Sarawak. Pergi tengoklah. Kau sendiri tak pernah pergi Sabah dan Sarawak lah. Kau sendiri tak tahu keadaan pendalaman di Sabah dan Sarawak lah. Kesusahan rakyat Sabah dan Sarawak untuk pengangkutan. Satu Hilux tu berpuluh orang naik lah. Berapa kali bertembung berlanggar dengan lori balak. Apa jalan lori balak? Itulah jalan diorang. Faham? Fikir. Simpan dalam hati tu. Konon-konon pandai. Kau pemain motor, repair motor sudahlah. Jangan cakap banyak lah. Jangan jadi singkalan lah. Apa lancau semua tahu. Fikir baik-baik. Kau pergi tengok Sabah dan Sarawak. Kau pergi sana, rasai sendiri. Kau fikirlah baik-baik. Majoriti rakyat yang pakai petrol sikit sangat-sangat di bandar-bandar je. Di pendalaman semua menggunakan diesel. Engkau memodalkan satu Hilux, engkau seorang aja ada 4x4 di Semenanjung. Kita walaupun macam mana pun, kalau kita ada kenderaan petrol, kita boleh gunakan ROS 95, RM1.99. Kita masih boleh pergi mana-mana. Simpan kenderaan diesel kalau tak mampu. Sedangkan kerajaan bagi 300 sebulan. Sabah Sarawak. Aku tanya kau, Sabah Sarawak, kau pernah tengok ke? Pergi tengok sendiri, rasai sendiri. Aku bercakap pasal aku pernah tengok sendiri, aku pernah lalui sendiri. Nak cerita pasal keadilan, adil ke? Dia pun rakyat Malaysia. Adil ke dia orang jalan tanah merah, kau jalan tak? Jalan kau cantik, indah, boleh buat sprint test. Jalan dia orang jangan cakap sprint test. Sama level dengan lori balak tau, bawa keluar balak. Fikir baik-baik.